konon nak mandi ada besar, jangan sebut dalam bilik air. Tuhan tak tahu ke konon tempat kata Tuhan tu maha berkuasa, maha besar apa semua. Tapi dalam bilik air tak boleh. Nampak sangat Tuhan tu tak adil. Tuhan itu tak ni. Sebab apa dalam bilik air dia tak boleh masuk. Kata Tuhan ni maha berkuasa. Kalau dia maha berkuasa semua boleh masuk. Ini orang sangkut. Kamu percaya lillahi ta'ala, tapi meminta-minta lagi. Allah maha. Allah tanya balik, kenapa kamu tak percaya aku bagi? InsyaAllah dah. Tapi ada pula dia kata, mintalah apa yang kamu ingin minta, nescaya aku kabulkan. Tu macam mana pula? Pening. Tadi ayat tadi dia ada dua. Syariat tu apa, hakikat tu apa? Memang kita kata apabila kita dah tahu itu sifat, secara automatik akan dapat zat. Biasa kita dengar. Tapi apa itu sifat, apa itu zat? Ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia nak kenal Allah. Bila dia nak kenal Allah, dia nak cari tahu mana. Dia tengok matahari. Matahari cahaya apa semua kan. Hak ni bukan Allah dia lah. Lepas tu dia tunggu matahari turun. Kan? Matahari turun. Bila matahari turun, dia kata, hak ni bukan Tuhanku, dia tak. Lepas tu dia tunggu malam tak. Bila dia tunggu malam, dia tengok bulan. Bulan cahaya. Bulan cahaya. Takkan ni Tuhan kan. Lepas tu dia tunggu bintang kan. Dia tengok bintang. Dia kata bukan dia ni. Lepas tu mana dia nak cari kata Tuhan ni, nak kata Allah ni, mana dia. Tapi sebalik dia tu bila nak terang balik bila dia tengok matahari terang, cahaya Allah semua kan, yang dia kata tadi, hak ni bukan Tuhanku. Lepas tu bila kita tengok matahari, bila kita tengok matahari, dia kata ini matahari tapi bukan Tuhan. Tapi Allah berkata, lihatlah matahari. Lihatlah matahari. Tapi Allah kata, lihatlah bulan, lihatlah bintang, lihatlah bumi ni. Siapa yang menciptakan lah. Yang tu lah. Yelah betul lah. Sebab dia sini cakap, kalau kita kata yang dia suruh lihat tu, sebenarnya dia nak cerita kemana kamu berpaling tu. Orang lain, contoh Pok Su tengok, kalau Pok Su tengok air terjun, air terjun, Pok Su nampak apa? Kalau Pok Su tengok air terjun, nampak air terjun lah. Yelah, Pok Su nampak air terjun je. Nampak air terjun. Dekat air terjun tu ada apa? Air, lagi apa? Buih putih-putih itu. Nampak kat situ ada. Contoh Pok Su tengok matahari, Pok Su nampak matahari ke Pok Su nampak cahaya? Nampak? Ada dua tu. Ada dua. Tengok bulan pun cantik. Nampak bulan ke nampak cahaya? Nampak cahaya, nampak bulan. Nampak cahaya. Nampak cahaya. Tapi macam mana yang kita boleh kata kemana kamu berbaling, di situ wajah Allah? Kita nak tengok Allah Ta'ala betul-betul solid, betul-betul sahih. Bukan kita nak tengok benda yang macam aku nampak ni. Memang Tuhan dia menciptakan semesta alam. Lihatlah kamu melihat semesta alam, sesungguhnya di dalam itu ada kebesaranku. Kebesaran yang macam mana? Kan? Kita nak nampak dia macam mana, melihat dia macam mana. Sebab apa? Bila kita nampak melihat kebesaranku tu, lau mawjud ilallah, yang wujud tu yang Allah Ta'ala agak wujud nyata dia tu, ada dia tu.
nyata dia. Bukan bila kita tengok macam matahari, oh memang kita nampak matahari. Ada orang nampak matahari, ada orang nampak cahaya, ada orang nampak aku. Kan? Memang dia kata ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Tapi wajahnya macam mana? Macam kita tengok cermin, memang kita nampak diri kita sendiri. Adakah itu aku? Macam mana kita kata la haula wala? Adakah kamu melihat kamu kata kamu tiada daya upaya, tapi kenapa kamu melihat kamu lagi? Nyata tu. Nyata lah. Nyata dah, sebab Allah ni dah nyata. Kenapa sifat dia wujud tu ada? Kita baca sifat 20 ada apa, sifat nafsiyah, sabiah, ma'ani, ma'nawiyah. Maknawiyah ni apa? Kaunuhu dah ada 7 sifat. Sifat makni ni pun ada hayat ilmu kudrat sama sekali. 7 sifat. Sifat apa? Nafsiyah, sabiah, ada 5 sifat kaya Tuhan. Apa? Kidam, baqa, mukhalafatu, wahdaniyat semua. Tapi sifat nafsiyah ni itu wujud. Kenapa wujud? Yang lain ada 7, 5, 1. Kenapa sifat itu nafsiyah tu ada 1? Wujud. Dia nak cerita situ nyata. Yang nyata tu macam mana? Wujud lah. Yang ada dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Macam kita tadi kan, kita ambil air. Contoh air ni dah nyata. Dah ada lah. Air ni nyata lah, dah nyata. Tapi sebenarnya dia nak cerita kat situ kenyataan kita tu. Contoh ni cawan, kata ni air. Kita pun ambil jug, kita tuang air. Dalam gelas ni kosong. Bila kita tuang, sebelum kita tuang, kita nampak gelas je, tak ada air. Bila kita tuang, kita nampak apa? Nampak air. Nampak air. Pak Usu nampak tak gelas? Faham? Gelas. Nak cerita kat situ, sekarang kita nampak air ke nampak gelas? Tengok ni. Nampak air dengan gelas. Nampak air dengan gelas ke nampak air gelas? Air gelas. Air gelas. Nak cerita, kita nampak air ke nampak gelas? Kita nampak ya. Kita mesti, sebab dia satu. Memang kita pandang dua, tapi setiap yang dua terbaik daripada yang satu. Dia tak boleh nampak dua-dua. Dia kena nampak satu. Sebab tu dia kata kalau kamu melihat dua masih lagi syirik. Setiap yang kita nampak jangan sekali berdusta. Kita mesti kena nampak yang satu. Mana boleh dua? Sebab dia lagi masih berdusta. Mesti nampak satu. Sebab tu yang kita kata sembang tadi. Dia kata kita tengok matahari, nampak matahari ke nampak cahaya? Kan? Ke mana kamu berpaling? Di situ wajah Allah. Wajah yang macam mana? Wajah tu macam mana? Wajah tu yang macam mana? Betul lah cerita. Kita nak kena kenal. Sebab tu dia balik kepada kenal. Macam ayat tadi ya. Di mana kamu boleh di situ wajah Allah. Itu jadi ayat orang yang tahu wajah Allah hanya ahli dia saja. Cantik tu. Dia hanya ahli yang tahu. Kalau tak tahu kata bukan ahli jenuh tiun. Cakap pun susah. Dia beleng habis tu. Macam yang tadi surah apa dia kata, jikalau kamu tidak kata carilah ahlinya. Carilah ahli. Kalau kamu tak faham, daripada kamu mentafsir mengapu-ngapu buat apa? Macam tadi ketika tadi kita buka 115 cuba buka 17 rasanya 177 Al-Baqarah tak? 177 rasanya 177 rasanya dia 177 lah. Betul tak? Okey. Pokok-pokok kebajikan. Cukup Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dan kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tadi kita kata ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Ini dia kata
kamu menampak kebaikan. Nampak? Nampak kebaikan. Kebaikan apa benda kat situ? Nampak kebaikan. Nak cerita nampak Allah Ta'ala. Kan dia kata Allah, para malaikat situ total tu. Beriman tu cakap Arab, cakap Melayu ni percaya. Kamu percaya pada Allah yang macam mana? Sebut memang senang. Kamu percaya pada Allah. Percaya macam mana? Oh, percaya itu kekuasaan dia. Tapi diri dia kamu percaya? Dia ni? Contoh ada bini kita percaya. Bini awak percaya macam mana? Oh, dia punya sifat dia jaga aku. Mak, kamu percaya Allah macam mana? Takkan percaya dia yang menjaga aku, dia lindung aku. Itu memang betul. Tapi keyakinan kamu macam mana? Tak boleh pi. Total dia tu tak boleh naik sampai 70 lah. Percayaan ni tak boleh pi sampai 100. Ahli dia saja yang boleh pi sampai full. Betul. Sebab kita nak cari orang yang boleh, bukannya orang tak boleh. Benda kita kadang-kadang orang kita jenis tak faham. Dia cakap ni terlampau banyak sangat fikir. Salah. Kita boleh cakap menggunakan dalil. Nak sangat ayat Quran, kita boleh buka ayat Quran. Dalam ni banyak kita boleh cakap. Sebab apa? Dalam surah Ar-Rum dia ada cakap, surah An-Nisa dia ada cakap, surah An-Fusilat dia ada cakap. Banyak nak cari tu ada. Nak ayat macam mana? Inna Allah ya'murukum an tu'abdu amanati ila ahliha. Surah apa tu? Surah An-Nisa dia kata amanah apa yang telah aku sampaikan kepada kamu. Amanah apa? Amanah apa sebenarnya? Orang tak tahu. Ni surah Yusuf ni yang dia kata jangan kamu sesekali menceritakan. Nampak Yakub potong, pancung terus. Surah Al-Kahfi pun ada cakap. Banyak yang dia bertemu semua para anbiya semua. Surah An-Nur ni dah jawapan dah. Tapi orang nampak cerita tentang zina. Kita boleh nampak benda lain. Surah Yasin ada sebut. Apa lagi kita nak? Surah Al-Fusilat ada sebut. Surah Al-Mu'min ada sebut. Nampak dia kata apa? Surah tengok baca surah Al-Mu'min. Dia sendiri cakap. Banyak dia bagi tahu. Semua ada dia kat sini. Semua jawapan lah. Semua jawapan ada. Kita je yang rasa macam kita langkah jauh. Yelah sebab kita rasa kita pandai. Ni surah Yunus ni dia semua cakap habis. Allah beritahu kita suruh kita ni cari ahli dia. Kita pergi silap cari ahli. Ni kita nak buat keripak, kita pergi cari hak orang buat roti canai. Jangan lah dia. Iyalah sampai orang cakap kita tanya nak cari ahli lalai jumpa ahli nujum. Jahanam. Mana boleh macam tu. Dia ada orang-orang dia. Betul, macam kenal tak? Ada benda ada benda tak bagi tahu. Yelah takkan nak bagi tahu malam tadi buat apa dengan bini. Takkan nak cakap. Mana boleh. Ada benda boleh cakap. Ada benda kita boleh cakap. Ada benda tu tak cakap. Itu lah. Sebab apa? Dalam bila kita bagi tahu dalam semayang. Cuba puasa tengok dalam surah 23. Surah 23 puasa tengok. Cuba surah 23 ayat 1 ayat 2. Ayat apa? 23. Ni surah 22 kan? 21. Cik surah 23. Surah 23 ayat 1 ayat 2. 21, 22, 23. Weh, jauh ni. Semua 21. Ya, ayat panjang. Per 2. 23. Tu? Ayat 1. Ayat 1. Berapa balik? Mula balik kan? 20 apa ni? 20 apa? Okey. Ayat 1 mana? 23. Ni dah betul surah ni. Tapi cari ayat 1. Oh, ayat 1. Lebih apa? Tak. Tahu tu. Lagi. Ni. Ni surah Al-Mu'minun lah. Orang-orang yang beriman. Ayat 1 lah. Ayat 1. Dia kat apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Okey, ayat kedua? Ayat kedua iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Okey. Buka surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 43. Ayat 2. Surah
43. Surah pula ayat 43. Surah 2 ayat 43. Surah 2 ayat 40. 43. Surah 2 ayat 43. Okey. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nampak? Ya. Jadi kat apa? Ulang kali ya. Tak, Fuzubah. Nampak? Dia kata dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuk macam mana? Bukan rukuk ikut orang ni tu. Rukuk dia. Dari rukuk dia bukan dia ni semua. Meyakini, iaitu orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan. Ya Allah kamu datang, daripada Allah kamu kembali. Mana kata? Ayat ni nak beritahu hampa tak boleh pergi mana pun kena main kat kuat. Memang dah kata setiap kali kita buat amal ibadat lalas kita kata lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Lalas kerana Allah Ta'ala. Tapi lepas habis main doa minta. Kamu tak percaya aku bagi. Tu silap. Mana? Faham? Kamu percaya lillahi ta'ala, tapi meminta-minta lagi. Allah Maha. Allah tanya balik, kenapa kamu tak percaya aku bagi? InsyaAllah dah. Tapi ada pula dia kata, mintalah apa yang kamu ingin minta, nescaya aku kabulkan. Tu macam mana pula? Pening. Tadi ayat tadi. Minta. Dia akan tanya pula, kenapa kamu tak percaya aku bagi kamu rezeki? Mana kata ayat kasar ni. Supaya kita apa? Subhanallah, menyucikan Allah. Jadi mana kata bila menyucikan Allah ni, kita nak ambil sabun ke, nak kena ambil beris ke apa? Klorok. Yalah. Kita duk menyucikan Allah saja, tapi tak tahu kat mana kita nak cuci pun. Ya, betul. Tapi kalau kita kata Maha suci Allah daripada dulu, daripada sampai sekarang, sebut benda sama, Allah ni tak suci. Tak tu je parah. Allah ni tak suci ke? Kalau kita tak sebut pun Allah ni tak suci ke? Dia tak suci, kau nak sebut subhanallah. Aku dah memang suci, kenapa nak sucikan aku lagi? Dia keren ni. Hak ni je keren. Nak buat macam mana boleh? Sebab tu kena. Betul. Ni masalah dia. Jadi kat situ kita kena kenal. Kalau kita kata subhanallah Maha suci Allah, Maha suci Allah, kau nak suci ke apa? Aku dah suci. Tak suci apa benda? Memang aku dah suci. Kau nak suci ke benda? Nak suci je benda ni lah. Yalah. Allah dah suci dah. Tu yang nak kata tadi 42. Dia cakap kebenaran dengan batil tu. Orang hanya menceritakan tentang yang batil semata-mata. Kebenaran hak tu tak ada. Bila orang mencerita tentang hak, awak bangkang. Protes boleh. Itu lah. Macam mana nak buat ni noh. Pening noh. Dah dia kata Al-Quran, dia cakap sesungguhnya sembahyang itu teramat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Masalah khusyuk dalam sembahyang ni. Kita biasa jumpa dia baca Quran full, total. Betul. Tapi dia sembahyang tak khusyuk. Macam mana nak buat ni? Iyalah. Sebab dia cakap hendaklah kamu sembahyang, bersabarlah. Ni surah ni 45. Tadi 42 kan? Tengok ni ayat 45. Kita baca. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sembahyang itu memang berat. Semua orang boleh sembahyang. Khusyuk. Mampu. Yang khusyuk tu apa? Buka surah yang tadi 23 ayat 1 ayat 2. Kan dia cakap tadi. Hanya orang-orang mukmin. Tapi nak cerita mukmin tu pun belum lagi. Belum. Mukmin tu dia baru tahu. Tak sampai level mukmin tu. Tu yang dia kata, kalau kita tengok ayat Quran, dia sini cakap apa?
Sesungguhnya semayang itu teramat berat. Tapi orang rasa ringan buat. Tapi yang kata semayang ni macam mana? Buat semayang tu wajib. Siapa kata semayang dia tak wajib? Wajib Tapi rukun tu macam mana? Yang 13. Rukun semayang tu macam mana? Takbir Rasulullah. Orang semua boleh semayang. Orang kata boleh buat. Ya, betul. Dalam semayang ni ada hukum, ada rukun. Dia ada apa? Hukum ada rukun dia macam mana? Rukun semayang ni macam mana? Hukum ni macam mana? Rukun ni macam mana? Dia ada apa? Rukun kauli, rukun kalbi, rukun fi'li. Dia ada qasad taraf ta'yin. Ada wadah ni semua ada kat situ. Kita sekarang banyak ambil rukun kauli, perbuatan dengan fi'li. Sebut buat. Kalbi tak tanya buat apa. Tengah semayang, Allah Akbar, tengah duduk semayang. Tengah semayang. Dah boleh ni. Tapi hati ni ingat macam mana? Tak ada ni. Kita nak tahu sebenarnya kita nak ingat macam mana. Adakah kita nak kena ingat makna? Mana boleh ingat makna. Nampak? Ingat makna masa lagi musyrik yang kita sembang tadi. Barang siapa yang menyembah huruf kafir, barang siapa yang menyembah makna musyrik. Kalau kamu menyatukan dua-dua, sembah kepada nama dengan maksud munafik. Bunyi kasar. Tapi macam mana? Lepas dah. Buat cara. Sebab tu kita nak kena tahu kedudukan tu macam mana. Pergerakan lah. Macam contoh kita semayang. Okey, takbir, Allah Akbar, rukuk, sujud. Okey, itu rukun apa? Rukun fi'li, perbuatan. Rukun kauli dia apa? Sebut baca surah, baca semua itulah kan. Tapi hati kita ni buat apa? Duduk semayang ni tak pergi buat apa. Nampak? Habis lari. Hati ni nak ingat Tuhan macam mana? Bukan nak ingat Tuhan, nak kata kamu buat benda tu nak ingat baca ayat Quran, baca surah. Itu masih lagi yang kita kata tadi, barang siapa yang menyembah nama, barang siapa yang menyembah huruf. Orang tak sedar benda tu. Ingat nak menyembah yang kononnya orang kata menyembah berhala kafir ni ada Tuhan batu di depan ke? Taklah. Orang yang rasa menyembah tu dia ingat selain daripada Allah, itulah berhala. Hati-hati bab ni. Menduakan Allah Ta'ala. Menduakan. Syirik terus lah. Jangan kata syirik nyata pun kita, syirik halus tak payah sebut. Syirik nyata tu cukup dah. Halus tu tak payah cakap lagi. Sebab benar ni, kita tak pernah belajar. Kita tak pernah duk cari dia apa. Tak nak. Sebab tu benar ni, dia nak buat payah. Yalah. Sebab tu kita macam kita nak tahu lah. Yang kata semayang ni macam mana. Faham betul-betul makna solat tu. Yang betul-betul solat tu. Yang betul-betul semayang. Betul-betul semayang. Kita nak kena tahu benda tu. Bukan kita boleh main buat. Ya, memang semua semayang tu memang wajib. Tapi kedudukan semayang tu macam mana? Takut lagi jadi kemuruk kan? Limpak muka kita apa dia? Yalah. Yalah, tu yang kita nak tahu. Bukan kita boleh main buat kan. Kita nak tahu. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh sembang. Sembang apa. Tak ada buat apa. Buat penat dahi lebam baca penuh banyak kali minum. Tak faham. Kita pun dulu macam tu juga. Kita semayang. Tapi kita berfikir, apa aku buat. Kita nak buat satu benda pun kena cari. Nak belajar bawa motor, nak bawa belajar kereta, cari cikgu yang boleh ajar. Kan ada JPJ kan, dia ajar macam ni. Dia yang luluskan. Kalau sembahyang dulu dia terhad. Bila terhad ni, dia tak ada fikir lah semua ni. Memanglah. Macam sembahyang, dia kata kita ni nak sembahyang. Sembahyang sebelum sembahyang ke, sembahyang masa sembahyang ke, sembahyang selepas sembahyang. Yang tu sebelum ke selepas. Sebenarnya sembahyang tu macam mana? Sembahyang sebelum sembahyang, sembahyang semasa sembahyang, sembahyang selepas sembahyang. Sebelum, selepas. Sebelum, semasa. Sebelum, selepas. Mana sembahyang? Maknanya kata sebelum sembahyang tu kena sembahyang. Kena sembahyang dah sebelum tu. Semasa tu. Kena sebelum semasa tu terus semasa kena sembahyang. Yalah. Jadi sebab masuk benar tu. Sebab apa? Dalam Quran dia ada cakap dah. Sebab dia ada kata hendaklah kamu sembahyang berterusan, yang tak putus-putus. Macam mana yang kata sembahyang yang tak putus-putus? Sebab sembahyang ni sentiasa
Nampak dia kata ni surah Wal-As. Ada satu surah tu. Tengok balik, banyak Quran ni semua ada. Kita tak belik. Nampak? Kau bukan barak lah. Iyalah. Tu baca. Inak taina kan. Ayat lah. Inak taina kal-kausar tu. Dia cakap apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya tak? Berkorbanlah. Lepas tu bawah tu dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang membenci, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Iyalah. Kita dah bagi tahu benda yang benar tapi orang tetap membenci kita. Nampak macam mana kalau kita dah beritahu? Lain dia putus Iyalah. Dia kata korban juga berkorban. Dalam sembahyang dia kata allazi an salatihim fa'ilun, allazi an salatihim ghasyun, allazi an salatihim daimun, daim. Macam mana yang kata solat tu? Bangar. Hujan. Bangar. Apa khabar mak? Sihat, Mak Raya. Betul. Dia kata tadi di sini kan Dia Sebab apa yang boleh menghukum? Ya Allah Ta'ala saja. Kita mana boleh hukum orang? Kenapa kita cakap ni pun Allah yang bagi kita cakap. Yelah, macam kita sembang, yang menggerakkan kita ni semua, yang mengizinkan benda ni Allah Ta'ala. Ayat tadi La haula wala. Ayat tu mahal. Kita selalu sebut dalam semayang apa, lepas baca pekan lepas semayang kan kita ada baca ayat-ayat kan, baca ayat zikir. Tak lepas habis semayang kan kita ada astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan kita ada baca. Lepas tu kan kita baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Lepas tu kita la haula wala quwwata illa billahil azim, Allahumma shalli ala. Dalam semayang tu lepas kita habis semayang kan kita baca zikir sebelum doa tu kan kita ada sebut kat apa benda tu. Betul. Kita sebut dalam masa itu. Cuma kita tak faham apa yang kita sebut. Baca balik, beli buku yang kita selalu duduk semayang, duduk mengaji dan semayang. Apa? Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar, memuji kebesarannya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Sujud dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa dia kata? Lepas tu bila kita lepas kita bangun tu pula, kita bangun apa? Semayang. Kita sebut apa? Dalam rukuk kita sebut apa? Dalam kita tahiyat kita sebut apa? Doa iftitah tu sebut apa? Intida semua benda tu. Sebelum nak semayang tu, sebelum awak dah depan awak baca niat tu, sebelum baca surah wajib Al-Fatihah, kita baca doa apa? Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi wa sallam wajah tu wajah. Ayat tadi di mana kamu paling cantik. Ayat tadi kan. Wajah tu wajah. Ya lillazi fatras samawati wa hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Taala. Dah sebut inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 5 benda ni kita dah sebut tapi tak faham. Solat kamu ni macam mana, ibadat kamu ni macam mana, hidup kamu ni macam mana. Nak hidup ni macam mana? Hidup ni kita kena perlu bekerja. Benar ni, dia ada sangkut dengan syirik ni. Dia ada sangkut dengan syirik ni. Benar ni. Masalah dia ni, menduakan Tuhan ni. Tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang tadi lepas tu ayat yang di mana saja kita berpaling di situ wajah Allah. Dia ada masuklah ayat tadi tu. Bila di mana saja kita berpaling di situlah wajah Allah. Masa kita semayang tadi pun kita dah nampak lah kebenaran lah, kenyataannya. Bila kita keluar dari semayang, kita tak nampak dah benda tu. Masalah tu lah. Memang lah. Dia masuk dengan syirik lah. Memang lah. Dalam semayang, waktu awak semayang, takkan waktu awak semayang tu awak nak ingat Tuhan. Kita dalam semayang mana boleh kita nak macam ni. Nak ingat Tuhan ni sepanjang masa. Yang tadi yang kata apa tadi?
Masa sebelum sembahyang sebelum sembahyang, semasa sembahyang, selepas sembahyang. Tiga benda tu. Mana kita boleh cakap macam tu ya? Macam mana kita nak kata al-lazan solatihim daimun, sembahyang berterusan tu macam mana? Nak ingat Tuhan ni dalam kita nak ingat Tuhan ni waktu sembahyang je. Lepas sembahyang ke tak ingat Tuhan lah, syirik. Kita duk tahu. Sebab apa? Dalam kita bila kita nak tahu satu benda, nak ingat Tuhan ni sepanjang masa. Para sufi dulu cakap sesaat aku lupa Tuhan, kafir. Kita takkan nak ingat Tuhan waktu je. Nak beza waktu subuh dengan zuhur berapa jam? Berapa jam je. Allah bagi kita 24 jam sehari 24 jam. Contoh 5 waktu dalam sehari 24 jam tu kita ada 5 waktu solat. Siang kan, belah siang, belah malam, belah semua komplit lah, total lah. Yalah. Tapi masa siang ni betul kena kata dekat Allah masa semua. Ya, sembahyang ni. Lain daripada sembahyang tu apa je tu? Yalah. Kan dia kata inna solati wa nusuki. Ayat tu. Solatku, ibadahku, hidupku. Hidup ni nak ingat Tuhan je lah. Kena faham tu. Hidup ni macam mana? Nak ingat Allah ni. Yalah. Kena faham tu. Kita nak kena tahu. Kadang-kadang ada orang bila dia belajar, dia fikir macam apalah aku buat je lah, buat benda. Memanglah tak buat sebab awak faham. Kita pun tak memaksa benda ni. Para pesyair sufi dia cakap benda ini tidak memaksa kamu untuk mengetahui benda yang gaib. Tu surah As ayat terakhir dia kata sampai masa kamu akan faham. Sampai masa. Yelah, sedangkan kita kadang-kadang duk zikir, kita zikir Nabi Yunus macam mana yang dia zikir kau ikan tau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tiada apa? Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah. Sesungguhnya aku menzalimi diri aku. Dah cakap dah. Tapi bangga dengan diri juga. Dia dah bagi tahu. Kita tengok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah. Ayat tu cerita dekat siapa? Dia. Patut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cerita kat siapa? Nak balik kat dia. Yalah, dia cerita kat siapa ayat tu? Cerita kat kita. Bagi tu, sesungguhnya kamu itu tiada daya upaya. Bila kamu dah kata kamu tiada daya upaya, yang ada hanya Allah Ta'ala. Persoalan di sini, siapa yang buat kerja? Siapa yang buat kerja? Kalau kita dah kata kita ini tiada daya upaya, siapa yang buat kerja? Kalau kita kata tiada daya kekuatan melainkan macam kita sembang tadi, kita kata tiada daya upaya, siapa yang buat kerja? Siapa yang buat kerja? Kalau kata direct apa? Allah. Allah yang buat kerja. Habis kalau kita tengok yang orang duk sapu sampah, siapa buat kerja? Kita nampak dia, tapi hakikatnya Allah. Allah Ta'ala juga kita yang buat. Sebab tu kadang-kadang ada orang jumpa, kadang-kadang banyak lah jumpa orang kata duk mayang ni lah, tak payahlah kita duk zikir rezeki Allah yang bagi. Itu salah. Itu sebenarnya awak duduk di atas buku semata-mata. Kita ni diwajibkan mencari rezeki. Ada orang surah Baqarah. Banyak semua ada diwajibkan mencari rezeki, usaha. Kamu kena cari rezeki. Yang usaha tu Allah Ta'ala agak. Sebab kamu tu dah tiada daya upaya, sebab kamu membuat keakuan di situ, maka kamu telah tembus tembok keakuan. Atau usaha. Ya Allah itu yang mencari, yang dia yang memberi rezeki. Nampak? Dia yang memberi rezeki. Papa Siti Hajar lah. Siti Hajar duduk atas tu apa nampak saya. Dia usaha dulu. Yelah, dia patah balik. Dia ingat air. Dia usaha juga kan. Yelah. Dia usaha macam mana nak buat kan. Allah nak tengok kita usaha. Dia nak tengok siapa yang ambil benda tu, siapa yang usaha, yang buat tu Allah Ta'ala. Bukan kita buat. Kita tak buat. Tu kata tadi ayat tu cerita tentang apa? Kita selalu duk zikir kan. Tapi ayat tu menceritakan tentang apa? Dia cakap kat siapa? Untuk diri kita kan. Allah beritahu untuk diri kita ni. Yalah. Allah nak beritahu ya kan. Kamu tu tak ada apa dah, kosong. Yalah, kosong. Sebab kita tidak ada kesedaran diri. Sebab kalau kita kata kita kuasa, kita yang berkuasa ni sebenarnya itulah ciri halus.
Sebab kita kata kita. Sebab tu ada sifat apa maghrumah, sifat muta'inah kan. Sifat yang baik, sifat yang buruk. Sifat yang terpuji, sifat yang tercela kan. Jauh daripada sombong pada riak semua tu. Yang pujinya Allah Ta'ala. Mana ada asma' husna kutuk-kutuk Allah ada? Mana ada? Semua puji pasal dia. Mana ada benda lain? Semua puji pasal dia. Sebenarnya hakikat dia semata-mata. Mana ada kita? Tak ada. Kita tak ada. Yang ada Allah lihat. Kita tak ada Allah Ta'ala, kita tak ada apa. Semayanglah kamu bersungguh-sungguh dan memahami benda tu dengan kefahaman yang teramat mendalam. Sampai satu masa kamu sedar siapa ada di situ sebenarnya. Dan di situ juga kita akan sedar semayang itu sentiasa berterusan. Macam mana yang kata semayang berterusan? Mak Peka faham. Buat 5 waktu ni tak tinggal. Itu berwaktu. Semayang ini tidak ada waktu. Itu je semayang. Anytime lah. Kita semayang yang sebenarnya nak tahu ke dulu nak semayang. Semayang ini tidak berwaktu. Memang tak ada waktu langsung. Macam kita cerita tadi Surah Mi'raj tu. Dia cakap apa? Perjalanan malam kan, subhanallazi asra bihi lailan minal masjidil haram minal ajal asar. Ayat tu dia menceritakan tentang apa? Nabi Muhammad pergi perjalanan malam. Dekat situ juga dia ada cakap, ada tak dia kata Aqsa tadi, Masjid Aqsa dia. Nabi Muhammad pergi kat situ, masjid tu dah wujud ke belum? Belum. Masjid Aqsa. Dia pergi kat situ ada orang? Mana ada? Yang nenek ayat Quran tu dah ada. Masjid tu belum ada lagi. Masjid Aqsa tu lah. Tapi kenapa dia sebut? Tu lah. Bukan hamba-hamba dalam hari. Sebab apa? Ada ayat Quran dalam surah Baqarah tu banyak. Sesungguhnya telah kami menukarkan kiblat. Kononnya kita kata ini kiblat Yahudi. Ini kiblat kamu. Kan ada cerita pertukaran kiblat. Kan? Pertukaran kiblat kamu menghadap ke Kaabah. Kan dia cakap. Tapi Kaabah mana? Kaabah orang tak kenal. Kita nak tahu Kaabah ni. Kaabah tu di Mekah. Dah, sekarang tu dia Kaabah tu di Mekah. Iyalah Mekah. Tapi Arah Kaabah tu. Kita duduk semayang. Semua menghadap kiblat. Kiblat tu di mana? Ya. Sebenar-benar kiblat tu. Sebenar-benar kiblat. Yalah. Sebenar-benar kiblat itu mengikut kefahaman orang syariat. Kiblat itu di sana. Kefahaman orang tarikat. Kiblat itu di hati. Kefahaman kiblat dari mengikut kefahaman orang hakikat. Cari sendiri. Faham dia tu. Kalau dia faham. Kita nak faham kiblat tu macam mana. Kiblat. Tahu kedudukan kiblat. Bukan kita boleh main ayat tu. Di mana saja kamu berpaling, di situ wajah Allah. Ni nak kata kiblat. Di mana kamu berpaling, di situlah wajah Allah. Bila kamu sembahyang menghadap kiblat. Bila kita dah jumpa benda tu, maka benda tu dia sentiasa berterusan, tak putus-putus. Mana ada tinggal-tinggal lagi. Kat situ yang kata sol al-lazi an solatun daimun. Sembahyang berterusan. Kita ni jangan ditipu. Banyak orang yang belajar ni dengar ni betul, kita pun dulu belajar tapi fikir benda tu semua ditipu. Memang kita kena tipu mentah-mentah. Takkanlah nak tahu Tuhan tu dalam semayang semata-mata. Habis kalau tengah berak tu ingat Tuhan tak tahu. Kamu tengah berak tu pun Tuhan tahu. Bukan dia terhad lah. Yalah. Sebab apa? Dia ada cakap dalam surah Al-Hadid tu, dia kata kemana kamu pergi, di situ ada aku. Habis kalau kamu tengah berak, konon orang kata dalam bilik air tak boleh cakap bahasa air Quran. Habis kamu masuk dalam bilik air tu,
Aku berserta dengan kamu lebih dekat daripada budak Amri. Kan? Lebih dekat. Lawat kau. Lebih dekat. Tapi dia nak cerita kat situ, Allah Ta'ala tu berserta dengan kamu. Ke mana kamu berada. Habis dalam berak tu, berserta dengan siapa? Konon nak mandi ada besar, jangan sebut dalam bilik air. Tuhan tak tahu ke? Konon tempat kata Tuhan tu maha berkuasa, maha besar apa semua. Tapi dalam bilik air tak boleh. Nampak sangat Tuhan tu tak adil. Tuhan itu tak ni. Sebab apa dalam bilik air dia tak boleh masuk? Kata Tuhan ni maha berkuasa. Kalau dia maha berkuasa, semua boleh masuk. Ini orang sangkut. Tuhan tu bukan macam tu. Itu hal lain lah. Berok agak hati kecil ya, semua dia tahu. Ya, dia tahu. Macam mana dia kata, sesungguhnya aku mengetahui pada yang gaib. Di hati kamu atau penzahiran kamu yang kamu sembunyikan, semua aku tahu. Dia tahu semua benda. Kita je yang sebenar yang tak tahu. Sebab apa kita tak kenal. Kita nak doa tu pun dia dah tahu lah. Iyalah, dia dah tahu lah. Dia yang kata ayat tadi tu. Isi hati kita tahu. Kita nak dia tahu lah. Iyalah. Dia sendiri cakap apa? Bila kita cakap tadi dan semayang. Habis kalau kamu dah habis semayang ni, kamu doa kat aku. Kenapa kamu tak percaya aku bagi je? Sebelum kamu nak doa, aku dah tahu apa kamu nak. Atau ada satu ayat tu pula yang kita cakap tadi. Mintalah kamu apa nak minta, nescaya aku kabul. Ni macam mana pula? Ayat apa tu? Wa may yattaqillah. Pening kalau orang tak faham. Masalah dah. Mintalah apa saja. Yang kamu minta, nescaya aku kabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat tu. Orang kedua. Yalah. Dia cakap macam mana? Dia bagi tahu macam mana? Duduk pekat kat kedai. Mari boleh. Rezeki masuk banyak. Allah lagi. So, macam kita tengok. Okey. Ada haram, ada sia-sia. Kita ambil haram. Sebut nama Allah haram. Haram tak mana? Haram. Tak nampak. Sebab setiap yang nama ada rupa. Sebut perkataan Allah sia-sia. Tang mana sia-sia? Kau sebut dah ada tapi kau sebut lagi. Kan? Dah ada tapi kita sebut lagi. Kenapa nak dah ada nak kena sebut? Contoh kita duduk nampak mak. Dah tahu mak dia nak panggil tak? Biar je mak tu datang sini. Kenapa kau sebut? Sia-sia. Kau sebut benda yang tak ada. Lepas tu kau sebut lagi. Haram lah. Tu beza haram dengan sia-sia. Macam mana kita nak sebut lagi buat syariat tanpa hakikat sia-sia, buat hakikat tanpa syariat batal. Apa yang sia-sia, apa yang batal? Syariat tu apa, hakikat tu apa? Memang kita kata apabila kita dah tahu itu sifat, secara automatik akan dapat zat. Biasa kita dengar. Tapi apa itu sifat, apa itu zat? Memang kata bila kamu tahu itu ada sifat, itu ada zat. Tapi zat tetap zat. Dari segi konsep kita belajar, memang kita kata sifat itu adalah zat. Macam mana yang kita nak kata zat, sifat, asma, af'al. Zat ni macam ni, sifat ni macam ni, asma ni macam ni, af'al ni macam ni. Memang itu kedudukan masih dalam kita tauhid. Macam mana dia dari segi tasawuf? Sekarang kita dah ambil belajar tauhid fiqh tasawuf untuk kita faham ini adalah cabang agama. Baru sebut pasal agama. Sekarang hendaklah kamu keluar daripada cabang agama. Marah orang. Sesungguhnya Tuhan itu dia bukan pada agama. Tapi dalam Quran dia kata pula sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Surah Ali Imran. Agama di sisi Allah tu Islam. Agama di sisi Allah. Sekarang ni kita ikut agama di sisi Allah ke ikut orang-orang Islam? Ikut orang Islam. Kita tak ikut agama Islam. Kita tak ikut agama Islam, kita ikut orang-orang Islam. Ni ada dua orang. Dah ada dua dah nampak.
Sembang mesti kita akan nampak dua. Bila kita ikut orang Islam, Jahanam agama yang terbentuk daripada zaman Nabi Muhammad SAW dah sempurna dah. Yelah, sebab masa zaman Nabi Muhammad baru terbentuknya Islam. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain beratus ribu kali. Sebab jumlah para nabi ni 124,000. Wajib yang kita mengetahui Rasul 25 Rasul. Keseluruhan Rasul 313. Sebelum Nabi Muhammad ni bawa agama Islam tak? Sebelum Nabi mana ada Islam, mana ada Nabi bawa agama Islam. Sebelum Rasulullah agama lain kan? Agama nak cerita-cerita mana ada agama. Sampai Nabi Muhammad ada Islam. Ada Islam, ada sah, ada batal, ada haram. Kenapa sampai Nabi Muhammad ia ada Islam? Sebelum Nabi Muhammad tak ada Islam ke? Tak ada Islam. Mana ada Islam? Nabi Muhammad tak ada Islam. Lepas tu Nabi Adam. Zaman Nabi Adam mayang kat tu. Dah lah kita cakap gini. Yalah, betul lah kalau kita fikir. Manusia yang pertama apa yang mula-mula semayang, siapa? Nabi Adam ni semayang waktu apa mula-mula? Macam kita sembang sebelum ni kan, yang kita kata Nabi Muhammad naik ke langit dapat 50 waktu. Lepas tu tak boleh turun 45, tak boleh turun 40, lalah jadi 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Nabi apa yang semayang waktu mula waktu subuh? Nabi Adam. Nabi Adam ni adalah manusia pertama. Turun pula sampai waktu Zuhur. Nabi apa yang waktu Zuhur? Orang yang pertama Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Guna logik bila berfikir, yang membuat Kaabah ni Nabi apa? Ibrahim. Sedangkan kita nak semayang menghadap kiblat tu. Tapi Nabi Adam manusia pertama. Dia semayang waktu subuh. Mana kiblat dia? Kaabah pun tak ada lagi. Betul. Ya. Yang ni kau tu betul ingat. Benda ni tak lari. Benda ni tak lari. Tak, dia fikir balik. Cuma kita tak korek. Sebab kita tak fikir buat mayang. Kita memang buat mayang. Itu buat mayang. Tak masuk kusyuk ni. Kita tak masuk kusyuk ni. Kita masuk time mayang. Ya. Ni sebab dia menceritakan kedudukan benda tu macam tu. Betul. Kita bagi kuat tauhid tu. Cantik. Bagi kuat tauhid. Kita nak kena ada kuat tauhid. Benda tu kalau kita tak ada. Kalau kita tak kuat tak boleh. Dia mesti kena kuat. Kebanyakan orang tak jumpa orang ambil tauhid semata-mata tauhid orang tak ambil tauhid, orang banyak ambil tahu ke. Betul. Tahu lah. Kita bukan nak tahu, nak kenal. Tauhid ni macam mana? Bukan mengaji Allah wujud kidam bakar, bukan dok ngaji ngafal macam tu. Tak masuk. Tak masuk. Wujud tu macam mana? Wujud Allah tu. Nak jawab mampu aku. Sebab dia laisa kamislihi syai'un, mukhalafatul hawadis, dia berlainan daripada segala makhluk. Tidak menyamai sesuatu makhluk. Ya, cantik. Sebab dia maha mengetahui. Dia mengetahui setiap gerak hamba. Tak awak. Tak, masalah nak belok tadi. Allah ni tak tahu ni dia nak belok apa. Makhluk ni nak belok ni. Dia boleh tahu apa kita nak buat. Bukan manusia, makhluk lain boleh tahu. Semesta alam. Jadi macam kita kata tadi kan, dekat luar kita ingat Allah. Bab ni bab dalam ni. Dekat luar ni kita ingat Allah. Bila masuk dalam nyembah ni kita tak ingat Allah. Haram. Ya. Dah dia. Boleh ah? Sebab dia kata sesaat kamu melupa Tuhanku kafir. Mana boleh lupa Tuhan? Semai bang. Ayat ni tak faham ni. Yelah, sebab kita tak faham. Macam mana kita nak ambil kedudukan? Jom. Mak ayah. Mak ayah. Sebab kita nak ambil cakap saja. Orang tak faham. Dekat dunia tu sementara akhirat tu. Yelah. Kekal. Sebab kalau ikutkan nak cerita kedudukan, sebenarnya dah kiamat dah. Kita tak tahu kiamat tu macam mana. Kiamat. Tak tahu. Kiamat tu macam mana. Sebenarnya kiamat ni dah ada lah. Sebelum bumi ni telah diciptakan, dah kiamat. Dah ada arah kiamat tu. Cuma kita tak faham kiamat dah apa. Macam satu lagi lah. Matahari terbit belah Barat. Kiamat, tanda kiamat. Tanda. Apa maksudnya? Dah orang kata tu tanda. Okey. Tu kita dah ambil ni. Contoh kita macam kita tengok dia ambil macam dia benda tu sebenarnya nak cerita tentang kebenaran. Ya. Kebenaran tu dia datang menyongsang. Nabi Muhammad dia sendiri cakap sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan aneh. Dan kembali pun keadaan aneh.
beruntunglah orang yang duduk yang menjadi aneh. Aneh tu ya. Kan pelik kan kita bawa Islam di sini. Islam ni dulu masa Nabi Muhammad nak bawa ni pelik Lepas dah habis Nabi Muhammad ni datang balik panji-panji Islam ni. Membawa benda yang sangat pelik benda. Pelik. Pelik tang mana? Maksud pelik tu dia macam nak cerita bukan nak pandai dah, tak pandai. Cuma tahu sikit-sikit kan. Maksud pelik tu macam kita kata macam Nabi apa? Nabi Sulaiman. Sulaiman. Okey, Nabi Sulaiman ni dia boleh naik benda tu. Benda tu membawa dia tu. Jadi benda tu pelik. Lepas tu Nabi Adam. Nabi Adam guling-guling ni buat awak. Pelik benda tu. Yalah. Tak sebab semua kuasa Allah. Ya kena cerita pelik. Macam Nabi Muhammad naik burak benda pelik Allah Taala boleh buat kan. Memang dia kata dia Nabi Muhammad mujizat paling besar Isra Mi'raj tu. Lepas tu dia boleh pula belah bulan. Macam mana dia belah bulan? Nak cerita yang tersirat tu kita nak apa benda? Tersirat tu kita nak ambil macam mana? Benda tersirat. Kita ni kan kadang banyak dengar cerita, banyak dengar sejarah tapi tak tahu apa benda. Banyak dengar sejarah tapi kedudukan sebenar-benar sejarah kita tak tahu. Sayang lah. Kita nak tahu sejarah tu macam mana. Walaupun kadang-kadang kita dengar sejarah, kita dengar tapi macam kita nak faham. Macam Nabi Nuh bawa apa? Batera. Dia kata bawa binatang. Fikir logik lah. Kalau banyak sangat binatang dalam tu, ada buaya, ada ular, tak mampu dalam tu. Tak gaduh pula binatang dalam tu. Fikir logik lah. Fikir logik. Tapi sebenarnya nak cerita dia bawa binatang apa? Tu pelik. Manusia tu. Tu dia ada dua. Dia bawa manusia tu yang berkepala binatang. Memang enggak ni. Dia nak cerita haiwan atik tu. Dia nak cerita haiwan atik tu dia bawa macam mana? Ingat dia bawa binatang buaya gajah kan mampus orang yang tu kan. Bukan dia nak cerita manusia tu. Bukan kata kita fikir macam tu kan. Fikir tu dia bawa manusia dalam tu bahkan. Sekali semua lah dia bawa makanan pun semua lah. Takkan dia boleh bawa masuk sumbat binatang tu. Fikir logik lah. Kita baru tengok kucing dengan anjing pun gaduh. Kan? Macam ni dia boleh sumbat dalam tu. Banyak je. Ya, kita kena fikir logik. Hak buat kapal tu boleh tubak lah. Yalah.